Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, puji dan puja kita pandai mengi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh keluarga dan para sahabat baginda. InsyaAllah pada pagi ini kita sebagai meraikan majlis Ahmad Fawaz bin Roslan yang telah khatam pada minggu lepas, pada 29 ke 28 November, minggu lepas. Jadi hari ini sebagai meraikan, memuliakan Ahmad Fawaz untuk kita raikan sama-sama majlis khatam. Kita akan perjalanan majlis khatam pada pagi ini InsyaAllah akan dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Nanti saya akan mulakan, dan selepas itu diteruskan dengan bacaan daripada surah Al-Duha sehinggalah selesai surah An-Nas, yang mana di antara setiap surah itu kita akan sama-sama bertakbir La ilaha illallah wallahu akbar. Selepas selesai surah An-Nas, kita teruskan dengan surah Al-Fatihah, diikuti pula dengan 5 ayat daripada surah Al-Baqarah, dan akhir sekali kita akan baca wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, dan sadaqallahul azim. Selepas itu Fawaz boleh baca doa, minta saja apa doa yang rasa nak, sebab antara waktu yang mustajab doa adalah waktu selesai untuk kita khatam. Waktu-waktu ketika inilah majlis khatam, majlis yang mulia, selesai, tambah-tambah dengan khatam hafazan 30 juzuk. So doa bahasa Melayu pun lagi bagus, supaya kita faham. Minta saja apa-apa yang kita nak, dan selesai doa, boleh kita sebagai tanda kesyukuran kalau nak buat sujud syukur nanti kat depan ni. Kemudian selesai, saya akan cap sikit lah, bagi peringatan ataupun amanat ataupun nasihat daripada pihak saya. Kemudian nanti saya bagi peluang untuk para ibu bapa lah kalau nak cakap sikit, dan selesai kita punya majlis. Begitulah perjalanan untuk khatam kita pada pagi ini, insyaAllah. Baik, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi kafatil mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي dua rakaat je. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. Al-Masad dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Sudah. Auzubillahi Nah, minasyaitonir berat. rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawahu ana al-laili wa atraf an-nahar. Amin. Ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Amin. اللهم اختم لنا بسوء الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Amin. اللهم اجعلني من الناجين، اللهم اجعلني من الناجين، اللهم اجعلني من الناجين والفائزين والممتازين. خصوصا امتحان SPM يا الله، خصوصا امتحان تريل SPM يا الله، خصوصا امتحان في الدين في الدنيا والآخرة. اللهم يسرنا ليسرا وجنبنا العسرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amin. اللهم ارزقنا توبة النصوح قبل الموت. Amin. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Amin. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Amin. وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق آمين. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Amin. اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Amin. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanallah. Nak sujud syukur. Sini ada depan. Depan ni je. Mana ya? Salam dia. Salam dia. Adik, salam. Alhamdulillah selesai untuk majlis azan, maksudnya secara rasmi telah selesai. Ahmad Fawaz bin Roslan. Alhamdulillah bermula daripada 4 April 22 start mula tasmid Ahmad Fawaz sehingga 28 hari bulan 11 2025 Fawaz telah menghabiskan hafazan
dengan saya secara majoriti ataupun kebanyakannya memang tasbih dengan saya, dan mungkin ada sebahagian tasbih dengan guru-guru lain, dan telah disahkan hafazan Ahmad Fawaz khatam 30 juzuk. Alhamdulillah. Saya ucap tahniah kepada Fawaz terutamanya. Fawaz telah berjaya khatam, dan tidak lupa kepada kedua ibu bapa, Tuan Roslan dan ibu dia Ustazah. Alhamdulillah, di atas kejayaan menghabiskan hafazan yang sebenarnya banyak cabaran, susah payah, mujahadah. Mujahadah ni maksud dia susah payah lah untuk menghabiskan setiap bait-bait ayat, perkataan-perkataan Allah, kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang suci ini dengan jayanya. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, setiap kali pelajar-pelajar saya khatam, saya akan ingatkan, saya akan tinggalkan pesanan lah kepada anak-anak, khusus kepada Fawaz dan kawan-kawan semua dan kita semua sekali. Yang pertama, pesanan saya supaya terus bermulazamah dengan Al-Quran. Maksudnya berusaha untuk mengingat Al-Quran. Ini adalah amanah, tanggungjawab. Kita dah ambil amanah, kita dah ambil Al-Quran untuk kita hafal, dan kita adalah pemegang amanah. Amanah kita untuk kita jaga Al-Quran itu, yang pertamanya untuk kita ingat Al-Quran lah. Dalam konteks kita menghafal Al-Quran ni, ingat Al-Quran lah. Dan saya sarankan kepada anak-anak murid semua, khusus kepada Fawaz, kebiasaannya kalau boleh buat 3 juzuk satu hari untuk buat ulangan. Kalau pun tak dapat buat ulangan secara hafazan, at least kita baca. Mungkin saya faham kekangan anak-anak semua dalam akademik, masa yang terhad untuk Al-Quran. So normal practice untuk seorang penghafal Al-Quran ni kena ulang 3 juzuk untuk dia kekal ingat. Normal practice. Namun lebih baik kalau boleh dapat 5 juzuk, itu yang terbaik lah. 5 juzuk dan ke atas itu adalah yang terbaik. Dan paling teruk lah kan, saya cakap, saya pesan kepada anak-anak semua, paling teruk pun 1 juzuk tu wajib. Dah tak boleh tak dapat 3 juzuk, waktu kita akademik yang banyak, tahun depan SPM pula, banyak study. Cuba wajibkan kepada diri 1 juzuk. Wajib. Wajib ni maksudnya kita anggap dia sebagai wajib. Tak buat ni kita berdosa. Kita tak ada usaha untuk ingat Quran. Kita tak ada tanggungjawab untuk ingat Al-Quran. Sebab ramai para penghafal Al-Quran, tetapi sedikit orang yang menghafal dan ingat Al-Quran. Sangat ramai orang yang menghafal Al-Quran. Tambah banyak mak tahfiz sekarang. Mak tahfiz sama ada yang dibuat oleh kerajaan ataupun swasta yang sepenuh masa. Banyak yang menghafal, tapi tak semua yang ingat Al-Quran. Sebab tak ada disiplin, tak ada rasa tanggungjawab untuk terus ingat Al-Quran dalam diri. Okay? So ini adalah tanggungjawab yang paling besar lah untuk kita pikul amanah ini, dan terus bersama dengan Al-Quran untuk ingat Al-Quran. Disiplin setiap hari. Paling teruk lah, paling miskin lah kalau orang cakap. Dah faham, paling miskin. Miskinnya, awak ni miskin lah, 1 juzuk je kan, cakap dengan kawan je tu. Kalau boleh, normal practice 3 juzuk lah kan, kalau dapat. Baik.
Untuk dalam mengingat Al-Quran ni, para ulama pun ada menyusun satu rumus, satu minggu khatam. Itu saya ada sebut, ingat tak? Boleh? Rumus dia apa? Fami bisyaukin. Fami bisyaukin. Maksudnya dalam bahasa Arab ni bibir aku dengan rasa kerinduan terhadap Al-Quran untuk mengaji. Fami bisyaukin. Fa bermula daripada surah Al-Fatihah. Tujuh bahagian dibahagikan dengan rumus dia. Fami bisyaukin. Fa bermula daripada surah Al-Fatihah. Fami, mim, surah Al-Ma'idah, berhenti dekat surah Al-Ma'idah. Mim ya, berhenti dekat surah yang ketiga, surah Yunus. Fami, dah 3 kan. Bisyauqin, ba, Yunus juzuk 11. Okey, ba, Bani Israel, surah apa? Al-Isra, yang keempat, surah Al-Isra, sampai surah Al-Isra juzuk 15. Bisyauqin, shin, Syu'ara juzuk 19. 5 dah. Syauqin, waw, waw surah apa? Surah apa tadi? Saffat. Was-Saffat. Dia tak ambil sod lah. Wow. Wow tu maksudnya surah Saffat, juzuk 23. Qin, huruf Qaf, surah Qaf. So ada 7 bahagian. Kalau awak boleh amal ni, Masya Allah, level, high level. Ulangan seminggu khatam. Fami bisyautin. Okey. Kalau tak dapat juga, paling miskin lah. Ambil yang paling miskin. Janganlah lebih daripada miskin. Lebih daripada miskin tu papa kedana. Okey. So itu yang pertama, supaya berusaha untuk ingat Quran. Yang kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Satu ketika para sahabat bertanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran. Macam mana akhlak Al-Quran yang nak kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Ramai menghafal Al-Quran, tapi Masya Allah, pakaian, penampilan, pertuturan, percakapan mereka tidak melambangkan seorang penghafal Al-Quran. Oh, ini naya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bagaimana dia bermuamalat dengan orang-orang sekeliling dengan akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran, semua apa yang Al-Quran sebut dalam kitab suci ni, yang 30 juzuk yang awak hafal ni, awak kena faham. Hafal tak faham, macam mana awak nak amal dengan akhlak Al-Quran? Tapi kalau pun kita tak faham Al-Quran, paling mudah buat benda baik je lah, kan? Senang kan? Tak belajar Quran pun, tak faham Quran, tapi kita dah tahu mana baik, mana jahat, mana lebih baik, mana yang menampakkan kekurangan pada kita. Kita mesti pilih. Kalaulah kata tak faham semua Al-Quran, tak sempat lagi nak faham kan, ambil masa, buat benda baik je lah. Kalau boleh amal antara bagaimana kita punya hubungan dengan kedua ibu bapa, sebut dalam surah Al-Isra kan, la ta'budu illa wa bil walidaini
ihsana, buat baik pada kedua ibu bapa. Buat baik pada kedua ibu bapa. Surah Luqman, ya bunayya aqimis solah. Solat. Wa'mur bil ma'ruf. Tu baru sikit kan. Baru sebut berapa ayat kan. Padahal ada 6,000 lebih ayat, 6,200 lebih. Baru sikit kan. Kita nak amal semua tu. Kena check balik Wa'mur bil ma'ruf. Tu akhlak Al-Quran tu. Nak buat akhlak dengan akhlak Al-Quran, apa yang Al-Quran sebut, kita kena ajak orang buat baik. Bukan ajak pergi orang buat benda jahat. Langgar disiplin sekolah kan. Rambut panjang, selekeh. Disiplin sekolah tu akhlak Al-Quran lah. Tak ikut disiplin sekolah maksudnya sekolah, adakah sekolah nak suruh buat benda yang mungkar? Tak ada. Sekolah pun, disiplin sekolah yang ditetapkan pun untuk mengajak kepada kebaikan kan. So kalau langgar disiplin sekolah, maknanya ya'muru bil munkar kan, ya'muru bil munkar. So itulah saya sebut akhlak kita kan. Jadi selain itu, penampilan pun kita kena jaga. Dalam sekolah mungkin kita boleh kawal. Di luar sekolah, macam mana penampilan kita. Tak adalah nampak penampilan kita, penampilan yang pakai rantai. Ada kan? Pernah jumpa tak? Kita tengok Hafiz, dia pakai rantai. Itu dia buat konten kan. Sebab nak konten, nanti orang tengok, oh dia ni bukan kosong orang cakap macam tu kan. Padahal awak tak nampak pun image seorang penghafal Al-Quran pun. Tak payah buat macam tu. Kalau pun awak tak nak pakai jubah, tak nak pakai serban, tak nak pakai kepiah, bagi kemas. Janganlah sampai awak pakai rantai, pakai gelang, pakai baju gambar Syaitanir Rajim. Seluar koyak sini, ikut trend kan. Trend yang tak betul. Penampilan lah tu penampilan. Itu pun melambangkan awak seorang penghafal Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu semua. Penampilan, percakapan, semua dalam kehidupan harian kita. Kana khuluquhu Al-Quran. Okey, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Al-Quran. So ingatlah yang kedua, kena berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Yang ketiga, kena usaha sentiasa berada dalam apa? Suasana Al-Quran. Kita kena ada dalam environment Al-Quran. Ni khusus bila awak keluar nanti. Tak payah cakap keluar lah. Bila awak balik rumah, awak tak ada di sekolah. Tak payah cakap awak berada di rumah. Ketika awak tak ada di kelas. Di kelas, yes, kita boleh tengok awak mengaji apa semua kan. Di rumah, itulah. Kena ada juga kerjasama daripada kedua ibu bapa untuk terus pantau, terus memberi nasihat, terus ingatkan anak-anak supaya tidak tinggalkan Al-Quran. Tanya anak-anak dah buat ulangan ke, paling kurang 1 juzuk. Semua tu. Selain daripada ibu bapa, kawan-kawan. Cari kawan-kawan, klik yang jenis suka kepada Al-Quran. Saya pesan ni sebab nanti awak keluar sekolah, tamat. Awak bukan selamanya berada di semesta kan. Awak tamat nanti pergi ke universiti mana-mana, even UIA, walaupun ada Islam, universiti Islam kan, environment ni bukan satu environment yang semua tu menghafal Al-Quran. Bukan background hafal Al-Quran semua. So awak kena carilah kawan-kawan yang menghafal Al-Quran.
buat partner setiap hari. Awak baca, dia semak. Dia baca, awak semak. Kena cari kawan-kawan berada dalam suasana Al-Quran. Ada majlis-majlis Al-Quran, pergilah, join. Itu juga membina bi'ah ataupun suasana Al-Quran, untuk kita terus bergantung kepada Al-Quran, bersama-sama dengan Al-Quran. Ada majlis menghafal Al-Quran, pergi ya. Majlis tilawah Al-Quran, pergi. Bukan pergi konsert kan, yang tak apa-apa kan. Itu bukan bi'ah Al-Quran. Konsert nasyid boleh lah lagi kan. Tapi tengok jugalah sekarang nasyid, kalau dia boleh, kena ada batas kan. Kalau konsert pun asing, lelaki perempuan kan, tak bercampur. Bukan tak boleh, hiburan kan tak boleh kan. Dalam agama hiburan boleh je, tapi jangan melampau dan melebihi. Hiburan melampau ni kita panggil apa? Hedonisme kan. Oh, tak pernah dengar kan? Yang melampau, hedonisme yang melampau. So kita berharap kita terus kuat. Itu antara salah satu untuk kita terus kuat bersama dengan Al-Quran, berada dalam suasana bi'ah Al-Quran. So sebenarnya 3 perkara ni sangat basic dan sangat penting. Walaupun sebenarnya banyak lagi lah kalau kita nak bagi peringatan kepada seorang penghafal Al-Quran ini, banyak. Ni saya bagi yang basic. Dan awak kena ingat lah, saya tak nak bagi banyak-banyak. Awak ingat dalam diri dan terus amalkan, okey, dalam kehidupan kita. Dan itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Ahmad Fawaz dan kedua ibu bapa di atas rezeki. Allah bagi rezeki kan. Rezeki dalam banyak bentuk kan. Rezeki Allah bagi anak ada seorang penghafal Al-Quran yang boleh membawa kita mudah-mudahan hari akhirat nanti ke syurga Allah SWT, dan menjadi aset kepada kita. Kadang-kadang kita banyak kumpul aset dunia kan, tanpa menghiraukan aset kita pada akhirat nanti. Ini antara salah satu aset kita lah. Anak-anak yang akan datang pun menjadikan aset. Mudah-mudahan dapat berbakti kepada kita kelak dan memberi syafaat pada ahli keluarga semua, insya-Allah. So itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada parent kalau ada sebarang, kalau ada cakap sikit, bagi mic juga ya. Boleh hantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala khatamil anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana وعلمه حافظ القرآن حافظ للسان حافظ للقلب حافظ للمجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya sebagai keluarga, parents kepada Fawaz, ucap syukur kepada Ustaz Malik yang membimbing dan mendidik Fawaz sehingga ke tahap ini. Kami sebagai penjaga ibu bapa kepada Fawaz sangat amat bersyukur dan terima kasih kepada Ustaz dan juga kawan-kawan yang selalu memberi peringatan dan bantuan ingatan agar tidak lupa menjaga akhlak dan Al-Quran yang telah dihafal. Jadi kita sebagai manusia yang mana kita panggil ialah makhluk yang paling mulia ataupun kejadian yang sangat mulia di sisi Allah SWT, kerana kita ada hati, ada perasaan. Jadi alhamdulillah, di antara kita macam-macam kurniaan yang Allah bagi. Tadi kita sebagai yang mana banyak kelebihan yang Allah bagi, nikmat yang begitu banyak. Di antaranya yang paling besar ialah Al-Quran yang ada di hadapan kita. Jadi kita sebagai menjaga amanah yang Allah bagi ni, insan yang paling mulia haruslah menjaga Al-Quran ini.
Kerana Allah SWT kata, allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Maknanya Allah telah bagi kita satu kitab, itu Al-Quran. Kita kena jaga, dan Allah tuntut kita jaga membaca dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baik tilawati maksudnya baca dengan nada suara yang betul, faham maknanya, sebutan yang jelas, maksudnya yang betul. Dalam masa yang sama mengamalkan dengan akhlak yang dalam yang kita baca tu lah. Jadi yang antaranya terakhir sekali, kita dituntut untuk mengingat. Maknanya Al-Quran ni kena ada di hati. Kerana bila kita ada Al-Quran di hati, hafizun lil qalbi, hafizun lil mujtama. Maknanya lil qalb, kita hati kita akan sentiasa tenang, sentiasa menghadap Allah SWT. Apa sahaja ujian kita hadapi dengan mudah dan senang. Sebab apa? Kita ada Al-Quran. Satu lagi, hafizul lil lisan. Maknanya bila kita ada Al-Quran ni, lisan kita akan mudah terhalang untuk bercakap, mengatakan sesuatu yang tidak disukai atau diredai Allah SWT. Kerana apa? Kerana kita ada Al-Quran sebagai pelindung kepada akhlak ataupun percakapan dan perbuatan yang kita nak lakukan. Niat saja yang buruk, terus dia akan dihalang dengan Al-Quran yang ada di hati kita. Jadi satu lagi, Al-Quran juga hafizun lil mujtama. Maknanya jikalau kita ada Al-Quran, maknanya dia membantu ataupun menghalang daripada musibah-musibah yang akan berlaku kepada mujtama, orang sekeliling kita. Maknanya kita ni seolah-olah diberi nikmat oleh Allah SWT sebagai pelindung kepada sekeliling yang ada di lingkungan kita lah. Dengan adanya Al-Quran ni, Allah akan redha, akan maafkan, akan pandang baik jikalau ada di keliling kita orang yang ada hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Dan juga di hari akhirat nanti, sebelum kita masuk ke syurga ni, malaikat hafizul syurga tu akan dudukkan kita di sebelah kanan malaikat yang menjaga syurga, malaikat Ridwan. Alhamdulillah, syukurlah kita dan kita jagalah Al-Quran ini sebaik-baiknya, kerana orang lain tidak ada nikmat ini. Kita alhamdulillah bersyukur ada nikmat yang dikurniakan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Jadi dalam masa yang sama, yang penting kita kena amal dan juga sampaikan kalau boleh lah. Itu yang penting sekali lah. Jadi kalau boleh, kita ni sebagai pemberi semangat lah kepada orang lain untuk juga belajar dan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz, itu sajalah yang saya nak sampaikan daripada saya sebagai keluarga Fawaz. Untuk sampai saya ini untuk niat saya untuk baiki diri saya dan betulkan niat jugalah. Alhamdulillah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, selesai. Ada Ustazah ada nak sikit? Tak ada. Sikit. Okey, selesai. So kita ambil gambar sikit lah. Selesai dah kita punya majlis. Ambil gambar kat mana Ustaz? Sini. Ambil gambar Diri. diri lah. Sekejap, kita nak kena pinjam handset sekejap. Allahu Akbar. Lenga bang. KP. Berat. Keren. KP, nak pinjam handset boleh? Nak ambil gambar, cuma buat live. Handset tengah buat live. Boleh? Minta pinjam kawan ni. Siapa yang biasa ambil? Ada majlis kahwin juga kat Kalau sini. ni ya? Ha? Ada ke? Kau pandai ambil gambar? Pandai ya? Dia. Pro lah, pro. Ada ustaz ni. Pro. Oh, pro. Dia adik bagi kan? Ha? Siapa? Wah, ni ya. Saya nak yang pro. Oh, dia pro ke? Dua-dua. Cerita lagu apa? Mana? Dia jawab apa? Mahal. Kita beli apa yang tu? Family dulu ha. Kecil tu kan? Yang hijau semalam. Ha, lentang pun boleh. Dia kecil je kan? Atas ni. Ada gambar abang live. Live. Family dulu kalau nak. Boleh je duduk kat atas. Mic ada lagi ni. Boleh je duduk kat atas. Ni? Oh. Masuk dalam live banyak kali. Boleh ah. Family dulu cepat. Masuk tak? Ada orang kenal Fawaz dalam ni.
Siapa tadi? Sebut Fawaz. Ustazah. Oh, ni. Ustazah pun orang kenal. Oh, ni Fawaz. Fawaz Takro. Cantik. Gambar. Okey, apa? Kelas? Kelas. Kelas, dok. Oh, family dulu, Ni pro. Okey, cepat. Kelas. Ada lagi? Cepat. Warsh. Abang duduk bawah lah. Abang duduk bawah. Okey, freestyle lah sikit. Mana freestyle dia? Freestyle. Apa tu? Dah lama tak buat. Okey. Oh, tunjuk bos. Ada lagi. Oi. Gambar, wajib gambar. Okey. Okey dah. Ha? Sekejap. Ada lagi. Ada lagi kak? Kau nak ambil gambar? Kau ada lagi nak ambil gambar? Oh, ambil gambar sekali. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih. Muhammad. Tahniah. Ustaz. Korang tak nak ambil dengan ni, Fawaz? Yang kelas kita. Dari yang kelas sekejap. Sini. Kita duduk atas. Rapat. Sorry. Ni pen merah ni. Dah. Lagi cukup dah. Mak ni. Handphone mak ni. Kira-kira. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ui, memang pro lah kau. Cantik gila gambar. Makanan dah sampai. Oh, makanan ada dekat ni dekat guide. Makanan ada dekat guide. Nanti pergi ambil. Comel, siapa yang comel? Salung Zahra. Korang form 4 ada ni kan? Ada taklimat Taklimat camp 8.30. Kau nak join tak? Ya, kalau tak nak join nak buat apa?
Hantar makanan. Pergi lah angkat makanan. Ya. Settle lah. Oh. Majlis apa? Majlis khatam. Majlis khatam Mahfazan. Majlis khatam Mahfazan. Abi nanti suruh budak-budak ambil makanan. Tu dah pergi dah. Masya-Allah. Terima kasih. Asal nampak muda teruk kan. Filter kuat dah. Muka dah tua. Ish, tak tutup. Ni lah. Sekejap. Tak tutup. Kipas. Betul ya Abda. Baru tadi. Oh, hari ni dapat job. Ya. Selesai.